Terjadi lagi sekali. Flight cancel ni memang memeningkan. Mengantuk 24 jam dalam kenderaan. Penangan PIA Pakistan Airlines. Lama nak tak makan donat. Kat Malaysia saya dapat. Jauh sampai ke India kita cari. Okay, kita dah sampai dekat border. Kita nak pergi tengok persembahan kawat India dengan Pakistan. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ini hari ke-10 kita di Pakistan. Jam pukul 6 pagi. Kita ada masalah malam yang sepatutnya hari ini kita naik flight dari Skardu ke Islamabad, tapi flight cancel. Diorang email malam petang semalam pukul 6. So kita terpaksa ikut jalan darat nak ke Islamabad. Okay, ni hotel yang kita duduk malam tadi. Tak review lagi semalam. Okay, jom kita review. Kita ambil 2 bilik je, ground floor. Satu katil queen dan satu katil single. Okay lah, ada hot water, tapi nak mandi pagi ni tak ada. Wifi pun okey, boleh lah. Bilik harga dalam 6,000. Kita ambil 2 bilik 12,000. Okey, kita akan bergerak terus ke Gilgit. Dan dari Gilgit kita akan cari teksi untuk menghala ke Islamabad. Assalamualaikum. Sekarang jam pukul 6 suku. Kita dah bergerak untuk menghala ke Gilgit. Kita dekat perhentian kemarin. Kita dah sampai dekat Kabudas. Bukan. Ini perhentian kita yang kemarin tu. Yalah, nama tempat. Nama tempat tak sure. Kabudas kan. Kita singgah minum sekejap. 10 minit. On the way nak patah balik ke Gilgit ni. Aduh, hai. Masa hari. Tempat. Okey. Dia hari ni sedap. Ini 22 bulan. Sepatutnya kita naik flight daripada Gilgit ke Skardu ke Islamabad, tapi flight cancel buat yang kedua. So kita patah balik ke Gilgit. Perjalanan dah bawa setengah, kita berehat sekejap. Kita kena roti. Roti apa? Roti prata. Sedap tak? Sedap apa? Oh, ya. Dua keping tombak. Sedap roti? Sedap. Selamatlah sedap. Okay, lepas ni kita akan terus perjalanan. Makan dulu. Okay, kita baru lepas makan pagi. Kita akan gerak balik semula ke Gilgit. Kita tengok hari kita macam mana berjalan hari ni. Semoga berjalan lancar. Tak ada masalah lanjutan. Hari ni kita dah sampai Gilgit pukul 10.30 tadi. Kita terpaksa cari transport untuk melalui jalan darat sebab flight cancel. So kita cari bas, tapi bas pun ada petang. So kita cari kereta, sewa kereta. Kita terpaksa sewa untuk dua kereta. So mana yang kita dapat kita tak tahu lagi. Sebab kita kejar masa. Flight lusa, takut tak sempat nak naik flight dari Amritsar. Terjadi lagi sekali. Flight cancel ni memang memeningkan. Okay, kita tengok macam mana. Okay, sekarang ni kita berada di Juchel. This is Juchel. So sekarang ni kita semua dah tahu flight kita kan cancel. So kita sampai sini, kita tengah cari bas. Bas Fazal Mover ataupun kereta lah. So dengan ni Api dah memutuskan, okay, kita stay lagi sebulan kat sini. Semua bayung. Okay, setuju? Semua bayung.
Karahi saja. Chicken karahi matahari. Masak lemak. Aduh, okay. Okay, nampaknya kita confirm untuk ambil kereta sewa. Kereta ni, kereta apa ni, dan lagi satu kereta tu untuk ke Islamabad. So kereta pun berharga dalam 30,000 satu biji untuk 2 buah. So dalam 60,000 rupiah, lebih kurang harga dalam 1,000 untuk balik ke Islamabad. Kita dekat tempat sewa kereta, tengah menunggu lagi sebiji kereta pergi menukar duit. Event atas khidmat selama 9 hari. Sampai tergores. Yang tu tadi dia juga. Itu memang bayar sewa van. Company dia. Okay, bye. Bye. Dua biji kereta daripada Gilgit. Sekarang jam pukul berapa? Jam pukul berapa? Sekarang jam pukul 11.09. Jam pukul 12. Kita mula daripada Gilgit, kita ada ke Islamabad. Ini masa sama 12 jam. Kita boleh tengok ni kali kedua. Kali pertama boleh tengok video yang lepas. Video yang tahun lepas. Flight kita cancel. Kita sewa kereta daripada Gilgit ke Islamabad. Ini kali kedua terkena juga. Okay. PIA. Jalan 12 jam. Tiket flight cancel. So inilah. Dapat 2 biji kereta 60,000 dalam 1,000 lebih. Nantikan 12 jam perjalanan. Kereta tu bunyi gurung-gurung ah. Jom. Okey. Jangan bergerak. Hati-hati. Nyak, kalau dia laju sangat minta dia slow sikit. Okey. Anak berhenti makan, kita ikut Naran kan. Mun sedap. Pergi Mun lah. Okey, sekarang ni kita berada di check lot. Untuk kereta yang kita sewa ada problem sikit, bearing bunyi kasar sangat. So kita berhenti kejap kat sini. Perjalanan 12 jam daripada Gilgit nak ke Islamabad. Sabarlah ya. Semoga selamat sampai. Kita makan buah banana leaf. Jom kita try sate. Sate daging. Akbar, agdala alo. Kita stop dekat sini sebab satu kereta dia bearing dia macam apa pecah. So diorang tukar dulu. Sementara tu kita makan lah. Cari sate. Hai. Daging. Macam tajam. Kau apa nama? Takut tengok. Mamto. Mamto. Tadi diorang dah beli 5 cucuk sate. Kita order lagi. Kita sekarang ni ada dekat kat mana ya? Tak tahulah nama tempat. Kat sini. Kereta kita kat sana tengah repair. Satu lagi kereta kat sana dia cuci. Kita makan kat sana. Okey.
Alhamdulillah kita dah settle makan. Kita sementara tunggu, kereta pun tak siap lagi. Kita tengok buah-buahan. Inilah dia banana leaf. Banana leaf. Banana leaf. Menarik yang buah-buah Yang ni. tu pun dah 2 hari elok tu. Ya ke? Elok. Tak apalah, kalau ni ಅದು ಒಂದು ಜಿಟ್ಟ ಬುಜ ನಾರಾಯಣ ರೋಡ್ ದಿಕ್ಕಾದು Okay, kita dah nak sampai Barbusa Park. Saji kat sini. Sebab sempat sampai dekat sini. Sangat sejuk. Diorang close lah semua dekat atas ni. Sebab jalan pun dah tutup pukul 3.30 tadi. Okay, kita minum lagi chai kat sini, Naran. Kita bawa sampai Naran. Sekarang jam pukul 5.53. Tapi hari dah gelap. Jauh lagi perjalanan kita. Okay, perjalanan kita masih panjang lagi. Sehingga untuk minum. Minum apa ni? Chai dalam apa panggil? Tembika. Tembika. Tanduri chai. Tanduri chai. Nampak? Aku di negara Pakistan. Oh, dia tadi
Okey. Bangun tidur Sekarang ni jam 8.42. Kita dia dah sampai. Rasa Mansira dah ni. Belum. Tapi kita guna MaxMe. Kita bagi tips sikit kepada semua backpackers, fastpackers. So kita pakai MaxMe. Sekarang ni kita berada di, kalau ikut secara detail ni, kita berada di Vision. Vision sini lah. Ni offline. Bila download dulu kita ada Offline. Vision. Nak pergi ke Islamabad ada 159 kilo lagi. Sejam 40, 2 jam setengah ni. So kita kena cai dulu. Kita kena roti kepala kita cai dulu. Sekarang ni kita berada di Balakot je. Vision. Bisian dah nak sampai ke Islamabad. Tadi dia pukul berapa tadi? 10 jam perjalanan. Mungkin dalam 2 jam sampai lah. Sekarang ni berhenti cai ni. Dah pukul berapa? Tak tahu, pukul 8 kot. 8 lebih. 8 lebih kan. Berhenti. Memang mencabar lah perjalanan 10 jam. Tak pernah, inilah pertama kali 10 jam perjalanan. Aduh. Okey, jumpa lagi dekat Islamabad. Okay, mari bergerak semula. Apa ingat? Kembang kau, tengok. Tak ada respon. Okey, mulakan semula perjalanan anda ke Islamabad. Selamat Chalo Bedi. The next day. Okey, sekarang kat mana? Okay, Assalamualaikum. Sekarang ni jam pukul 12.30. Kita baru sampai. Tadi dalam pukul 12 kita baru sampai dekat bus station Islamabad. Kita dah beli tiket bas nak ke Lahore lepas ni. Dalam perjalanan dah 5 jam macam tu lah. Okay, sekarang kita tunggu sambil makan nasi. Tunggu bas sekejap lagi dalam pukul 1 lebih lah tiket bas kita. So kita akan tidur dalam bas. Perjalanan malam ni tidur aja. Okay, kita update bila sampai nantilah. Yang satu. Kita mengenal roti canai. Roti canai dengan chicken fry. Bukan lah, chola. Ni chola. Cola. Ini amlat. Omelette. Cuba bang. Green. Ini pagi ni sementara kita nak masuk sempadan, kita cai ni. Cai di restoran apa nama tak tahu. Ini apa nama dia sini? Pak. Canai ya. Roti canai ataupun di sini panggil parata. Ini cola ataupun kacang. Ya, kacang. Kacang kuda. Ini Omelet. Ataupun telur goreng. Itu je. Rasa. Macam mana? 3 lah. 3 bintang. 3 bintang. Oh, okey. Dia ikan besar apa yang macam lempeng ni. Banyak. Dia lembut kan? Okey, Assalamualaikum. Sekarang kita dah sampai Lahore pukul 6 tadi. Sekarang ni kita on the way nak ke border. Terus ke border, tapi border buka pukul 9.30. Kita tunggulah sampai border buka. Okey, sekarang ni 22 bulan. Jam 8 pagi kita baru sampai dekat Wagah Border. Sebelum nak masuk ke sepadan, Wagah Border buka pukul 9. Baru saya lepas dulu. Tengok keadaan.
Mengantuk selama 24 jam dalam kenderaan. Penangan PIA Standard Airline. Yang cancel. Selalu berhenti. Border masih belum buka. Jam Kecil kedai. sekarang pukul 8. Kedai. Kita terpaksa tunggu kat sini. Orang lagi nak berjalan kaki, nak masuk ke border. No, dekat sana. Kita masuk kereta. Kalau mana dulu. Sampai kita tukar-tukar duit kat sini. Hari lahir, selamat hari lahir. Nak cross border India, selamat hari lahir. Mak Kintan menyambut hari jadi, memasuki border India kembali. Berapa tahun hari ni, Mak? 58. 58? Ini kita nak menghampiri border India Pakistan. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi Mak Kintan, selamat hari jadi. Kita dah nak balik dah. Bye Pakistan. See you again. Okay, sekarang ni kita dah sampai Hotel Amritsar. Tak berapa sure apa nama hotel dia. Kita tunggu sebab bilik tak siap, tak ready lagi. So kita tunggu sekejap. Buka. Tak buka. Beli kalau dapat Malaysia. Beli kat mana? Beli kat mana ni? Bazar untuk mana? Bazar Bonona. Oh. Lama nak tak makan Bonona. Sampai susah dapat. Jauh sampai kat India kita cari. Apa nak tidur? Okay. Jam pukul 1.48. Di kawasan Kuta Hotel dekat Amritsar. Pada selesai urusan check in, kita keluar sekejap beli air, minum air manis dengan minum water shake untuk harga punya dahaga. Kambing. Wah. Kambing? Kambing ke? So that's all for today. Kita balik tidur dah nak relax sekejap. Kalau begitu. Okay, kita naik tuk-tuk untuk pergi ke atas border nak tengok kawat. Oh. Wagah boleh. Cari boleh. Kawat. Okay, kita dah sampai dekat border. Kita nak pergi tengok persembahan kawat India dengan Pakistan. Oh, siap berlari diorang. Persembahan kawat dah start.
Hai, tak lari. Nak lari weh. Jauh nak berjalan. Oh, dah buka. Ada di border sebelah India, Atari border, melihat persembahan kawat kaki antara India dan Pakistan. Tapi daripada skrin je lah, sebab dalam tu penuh. Ramai orang kat sini. Okay, semua dah keluar beramai-ramai, dah macam kambing kena lepas. Macam cari kenderaan masing-masing. Okay, kita pun nak mencari kenderaan kita. Korang kalau nak datang sini nak tengok persembahan, korang tak payah bawa beg. Sebab beg yang besar-besar diorang tak bagi masuk, diorang suruh tinggal kat luar je. Tapi ada orang jagalah. Cuma kalau barang penting tu korang kena bawa lah sendiri, handphone semua. So better korang tinggal je dekat hotel. Jambu. Ayo Amrut. Jambu batu. Sekarang dah pukul 8. Kita baru lepas makan dekat sini. Kita jumpa orang Islam. So dia bawakan kedai Muslim lah dekat area Amritsar ni. Sebab kat sini dia susah sikit nak dapat makanan yang halal. Kalau tak kita orang akan makan roti je. Tapi sebab bawa abah, bawa mak, so diorang nakkan nasi. So dah kenyang. Kita boleh balik bilik untuk packing barang. Esok flight dalam pukul 11 lebih. Tu balik ke Malaysia. The next day. First kita air belum dapat lagi dekat hotel di Amritsar. Lepas ni kita akan ke airport. Driver kita pun dah tunggu kat sini. Okay, sekarang jam dah pukul 9.10. Kita dah nak balik ke Malaysia. Tiket kita dalam pukul 11 suku. Tak sabar nak makan asam pedas, nak makan kari ayam. Harap-harap flight kita tak delay lah. Semua dah nak balik. Bye India. Kami nak balik. Nak cari apa? Nak cari padang tempoyak balik. Ayam masak merah. Abang, kami nak balik. Kami nak balik. Nak cari apa? Tak sabar dah nak cari nasi lemak. Dengan roti canai. Okey. Jom pulang ke Malaysia. Minum kopi dulu sebelum nak naik flight. Sama dengan croissant. Wine. Teh. Last kita makan dekat lapangan terbang Sri Guru Ramdas. Sri Guru Ramdas Amritsar, India. Sementara menunggu flight. Flight pukul 11.30. Correct? 11.55. 11.55. Dijangka sampai pukul berapa? Pukul 8 lebih. pukul 8. Waktu sana? Waktu ke Malaysia? Tak, kalau ikut Malaysia
pukul 8 lah. 8 malam. Pukul 8. Kecil sikit lah. Sikit lah. Sebab tadi dekat immigration tu macam-macam dia check je. Betul. Ada satu thing tu 3 kilo je. Kan lebih. Suruh ni. Aduh, tapi settle je akhir tak? Settle. Allah dia. Okay lah, kita makan dulu. Dia. Kita naik flight pukul 11.30. Makanan Malaysia. Makanan flight. Menu makanan Malaysia, kita order chicken rice. Dah makan chicken rice. Pantai Maggi pula. Maggi Hari Malaysia dapat. Jom makan. Ada apa ambil? Cik tengah buat apa? Kita baru sampai di Khyber. Khyber? Bukanlah ni Balakot. Lepas Balakot. Masih? Masih? Rasa. Oh, rasa. Oh, picture Allah. Okey. Rasanya sampai kat sini je trip kita kali ni. Trip Wajak Ciput. Kita jumpa lagi lain kali. Bye-bye. Bye-bye semua. Bye. Malaysia boleh.